petang guys. Aku sekarang berada di bus stand. Hari ini perjalanan balik. Nak balik ke kampung. Ujung minggu kita laksanakan aktiviti perkebunan. Oke guys, belum tuh aku nak bersihkan bus stand ini dulu. Sambil kita relax guys. Kita buang nih. Ini apa? Menjalar naik ke tiang bus stand nih. Tengok lu. Tidak ada orang buat selenggaraan dekat sini. Jadi kita potongnya atas nih, nanti dia akan mati di atas. Aku tak berapa suka sebenarnya. Sakit mata aku tengok rumput-rumput menjalar nih tengok. Jadi sebab kita rehat sini, kita bersihkan sekejap. Dan sedikit masa lagi kita akan sambung perjalanan kita balik ke Lundu. Perjalanan dari Kuching sampai ke Lundu nih dalam masa mungkin kalau naik motor nih tenggiling aku nih dekat 1 jam lebih, dekat 2 jam lah. Ini aku berada di kawasan, masih di kawasan mana aku lupa. Stom Muda ke macam mana aku tak ingat. Tidak ada papan tanda sini. Rasa-rasa aku lah. Sebab aku dah melalui ataupun melintasi sempadan Lundu Bau. Oke guys, apa-apa hal kita rehat dalam 2-3 menit lagi. Lepas tu kita akan bergerak semula menuju Pekan Lundu. Nanti kita akan berhenti di Pekan Lundu untuk kita isi minyak balik dan beli barang sedikit. Baru kita akan bergerak lagi balik ke kampung. Dan esok pagi kita jumpa lagi. Kita jumpa di situasi yang berlainan. Oke guys, aku berhenti sekejap lagi. Aku nak ambil view kawasan ni. Aku lama mengidam nak ambil view kawasan ni. Sebab sini kawasan ni ada tinggi sikit. Kat sana tu dia dah kawasan laut di sebalik gunung tu. Di sini pun tidaklah terlalu tinggi sebenarnya. Tapi okey lah daripada tak ada. Nih guys, kawasan masih kawasan hutan juga nih. Cantik lah. Lagi-lagi suasana sekarang ni tengah panas, terang, berangin. Oke guys, aku udah sampai di kampung. Udah sampai kampung, kita terus ronda-ronda sekeliling rumah. Kita tengok tanaman. Jadi sudah sampai. Kita rehat dan esok kita akan memulakan aktiviti kita lah untuk di perkebunan. Jadi petang ni kita ronda-ronda dulu belakang rumah. Tuh. Banyak tanaman aku kat sini, tapi belum menghasilkan buah lagi dan masih agak semak. Nanti ada masa baru kita clear kawasan ni lah. Kau tengok, aku punya jambu pun agak semak. Sena jambu tu jambu batu. Hari tu aku dah pruning dah sebab terkena penyakit. Dan ini pokok kristal hijau aku. Ada 2 pokok. Yang ni yang tak nak ada daun ni adalah pokok petai. Pokok petai. Aku tak tahu sebab apa dia jadi macam tu. Daun dia sikit tapi ranting dia banyak. Kawasan ni belum lagi diusahakan. Sebab ni adalah kawasan tapak untuk buat rumah lah. Siapa yang nak buat rumah. Tengok. Ni paling mengganggu pula ni. Hari tu jambu aku ni ada mengeluarkan bunga, tapi tak jadi buah dah. Ini jambu loceng. Itu dia dah cuba-cuba untuk mengeluarkan bunga.
dan putik buah, tapi agaknya tidak menjadi lah. Mungkin masa akan datang akan menjadi juga nih. Ini belum aku bagi baja lagi nih. Ini pun hari itu aku lepas pruning dah. Tidak ada tanda-tanda lagi nak berbunga. Oke guys, ini akunya rambutan king hari itu. Pun ada juga tanda-tanda nak berbunga hari itu, tapi tak menjadi buah. Belum masa ada kali. Nampak oke lah. Oke guys, beginilah suasana di kampung petang hari. Tadi pun aku baru sampai dari Kucing. Udah besar dah aku punya peta ini. Matang dah. Tapi kenapa ada kurang daun lah? Kurang daun. Tengok atas tuh. Kenapa dia menjadi macam tu? Kalau diikutkan ini dah boleh coba mengeluarkan bunga dah ni. Cukup untuk petani. Kita jumpa esok pagi. Esok pagi kita melakukan aktiviti yang sepatutnya lah. Jadi malam ini aku nak rehat dulu. Kita jumpa esok pagi. Selamat pagi guys. Sekarang kita berada di pondok kebun. Jadi untuk meneruskan aktiviti kita pada hari ini, kita datang awal sedikit. Kita buat unggun api dan bersihkan sedikit kebun. Pondok ni kecil, comel. Memang cukup tahan. Beberapa kali sudah kena banjir, tapi dia masih berdiri teguh. Tengok dia punya tiang ni pun dari kayu belian. Jadi kita relax sekejap, kita tunggu terang sedikit, baru kita akan mulakan aktiviti. Hari ini bertujuan aku nak buang buah-buah ada yang buruk dulu, yang sebelum ni, sebab ia akan menjadi sarang semut. Apabila jadi sarang semut, nanti takut dia mengganggu pada bunga-bunga ada yang akan datang lah. Banyak baris lagi yang aku perlu selesaikan. Jadi kita mulakan kerja kita sebentar lagi lah. Tapi mungkin tidak akan aku videokan sebab tidak sempat. Nanti kita tengok-tengok sekeliling saja. Apa-apa hal sekalipun unggun api kena buat dahulu. Bagi perasap sedikit kebun. Ini kawasan ni orang punya, bersempadan dengan aku punya pondok ni. Ni dia punya tangga pun original lagi, legend. Tangga ada ni dari kayu belian juga. Jadi sebab apa aku tak buat unggun api di dalam pondok, memandangkan pondok ni kecil dan berbahaya sikit lah. Bahaya apa? Bila ni nanti dia keluar asap penuh satu pondok. Oke guys, kita ronda-ronda sekejap. Kita tengok keadaan pokok-pokok ni. Rumput dia masih belum aku potong lagi. Tapi ianya tak tebal lah. Dia hanya rumput-rumput biasa saja. Nantilah masa kita dekat-dekat nak membaja, nanti baru kita potong. Jadi sekarang ni aku punya tujuan adalah untuk membuang buah-buah dia yang busuk ni, untuk mengelakkan ia dijadikan sarang semut. Ini pondok dia, pondok kecil. Itu dia. Oke guys, tanpa membuang masa, banyak lagi nih aku nak buat. Kita tunggu nanti aku sharing selepas aku settlekan sebaris dua nantilah. Halo guys, aku dah berpeluh dah. Kita rehat sekejap. Aku baru dapat siapkan 3 baris. Dalam satu baris tu ada dalam 10 pokok silap aku. Jadi aku dah clear kan pokok-pokok dia tu. Semoga ianya sehat lah dan menghasilkan buah yang cantik-cantik nanti. Lepas ni kita akan membuat pembajaan lah. Pas kita bersihkan pokok, kita dah clear kan buah-buah dia yang lama tu, yang buruk-buruk tu,
yang jadi sarang semut. Jadi kita kena buang dan bersihkan. Lepas tu kita akan mulakan pembajaan buah yang pertama. Dah banyak kali dah sebenarnya, banyak, cuma kita fokuskan pada buah lah. Jadi moga-moga lepas kita baja, ia akan menghasilkan buah-buah yang cantik dan kita boleh harvest nanti. Itu saat yang aku tunggu-tunggu selama ni, sejak aku tanam sawit ni dari tahun 2022 tak silap aku. Bulan 6 2022. Jadi sekarang dah bulan 4 2025. Ianya sudah menjangkau dalam 3 tahun lebih. Bolehlah. Moga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan diberi kesihatan yang berpanjangan untuk terus menguruskan kebun kecil ni. Tugas kita macam ni ya guys. Kita buang buah-buah buruk dia yang bawah-bawah tu. Tuh. Ini dia yang dah masak. Tapi tak adalah, tak ambil lah. Oh. Kita clearkan yang bawah-bawah dia ni. Supaya apa? Semut tidak bersarang. Semut tidak membuat sarang. Tuh. Kita cuci habis. Walaupun kita clearkan yang bawah-bawah ni, walaupun yang dah masak, tapi kita tinggalkan yang atas-atas untuk next harvest. Ini mungkin harvest yang pertama lah nanti. Kita tengok. Harap ianya membesar, masak bagus. Oke guys, ini aku ambil video sawit jiran sebelah. Tengok buah dia keliling. Cukup baja, cukup makan dia ni. Cantik buah dia keliling. Oke guys, aku punya job hari ini sudah settle. Jadi kita sudah berkemas dan beransur balik. Ini jalan dia cukup cantik. Jadi kita jumpa di video selanjutnya. Kita tengok momen-momen yang terbaik ataupun aktiviti-aktiviti yang lebih seru. Oke guys, sampai ketemu lagi. Bye bye.